Sabtu 29 bulan. Jadi saya berada di Jambatan Sungai Buloh. Kat belakang saya tu Sungai Semantan. Jadi beginilah info keadaan Sungai Semantan pagi ni. Hari cerah, tapi tumpuk ke awan banyak. Jadi air dah melimpah memenuhi lah semua kawasan-kawasan. Jadi mana-mana penduduk kampung tu bolehlah ready tempat yang rendah tu. Dijangkakan air ni akan naik sampai petang nanti. Untuk pagi esok dan malam esok kita tak pasti. Tapi dalam kampung tu sampai petang ni air akan terus naik. Jadi ni Raja bawa payung sikit lah. Video kat belakang tu, yang mana video-video yang lain lah. Jadi mana-mana yang nak tengok video, pagi tadi Raja bawa ada post melalui drone lah. Boleh tengok sedikit lah. Nanti Raja Bawang sambung balik. Teruskan menonton. Sekian. Ini boleh lalu motor je. Kalau nak bunga barang begini. Bunga tu tak boleh lah. Kena buah dah. Naik dah. Bunga mana tu? Tak. Bengkel. Tapi saya tak bunyi lagi tak? Saya tak bunyi lagi tak? Ni jalan utama lorong Batu Kapur bawah. Tak boleh lalu tak ni? Sana. Motor tak tahan. Mudah. Lalu ke? Lalu ke? Lah. Oh, bawa tu. Tengok budak tu bawa tu. Ini kalau boleh lalu ni bermakna ni kakak. Air ni 1000 orang lah lalu ni kan. Kalau lepas lalu tak ada benda lah ni kan. Sebelah kan, tengok sebelah ni nah. Di pantai batang buat terbaik tak lakukan perempuan, kau laju lah. Sebab dia orang tempat nak tahu kita mengkong. Jadi buat tadi buat kalang-kalang. Ini kerai punya je, kerai punya. Oh, akhir masuk. Oh, berapa kilo? Yang ada 12. Habis lah. Bocil pasal ni. Mantap. 12 beg. Jaya tak? Jatuh je lah. Deng, betul. Siap. Oh, boleh dah. Pulak kena pegang. Baik boleh. Ni yang tanya ZKL ni hari. ZKL Lomak. Nak banjir Masuk kali ni. Allah dia pagi. Hei, jangan. Bayar kan? Ayah. Oh,
Rokok. Rokok pada ke jari. Oh iya. Rokok. Tak jumpa dia. Mak tadi ke mana awal? Bagi dia. Bagi belek. Ayolah. Esok kan esok? Apa ni ikut? Ni buat lah. Besok kau buat ni. Nambang. Wah. Kau kata nambang tu. Awak tunggu kat seorang. Ni air mula memenuhi ya. Bahaya ni tau. Boy. Kalau ni runtuh ni. Ni kawasan Paya Bombai. Tengok sawit dia. Ni yang kalau tengok, nak tengok macam mana view ni dekat video drone yang Raja Baung ambil tadi. Belakang tu sungai. Jadi air ni masuk dia penuhkan lah. Tengok air dah keruh tu, bukan air paya dah. Jadi lain-lain video tu daripada atas, tengok yang drone punya. Okey, jom kita pergi tengok siren. Siren banjir. Oh ni, bagi silencer dia bunyi. Ni siren. Tak bunyi siren ni. Siren banjir. Tadi siren ni bunyi. Ni dia tak bunyi lah. Tapi rasanya tadi bunyi sebab budak langgar ni. Ini longkar ni. Jom ke Sungai Buloh sekejap. Ini siren ni kalau bunyi dia info lah. Jadi rasanya air sekarang ni tengah penuh lah. Penuh air di Karak Pentung turun. Jadi kita pergi tengok Tajam Matan. Ni ini tempat-tempat awal lah Sungai Buloh Jambatan Sungai Buloh air tengok kayu pun dah kurang, air pun dah laju. Tapi besar lah. Tengok sana nampak macam pokok ari dah ada lah. Orang dulu panggil pokok ari. Orang dulu panggil pokok ari. Keadaan dia. Dia nampak buah pokok tu Jarin Zui tu dekat Tom Biru. Jadi kita tengok sebelah sini pula. Jadi geng-geng menjaring, geng fighter menjaring dah boleh menjaring dah ni. Tengok dia dah melempah penuh lah. Fighter kita. Ni Wak Angkor. Fighter slow pendek.
Ada fighter. Okey. Loken. Wah makin gomok. 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 Dah kurus. Cakap kampus sikit je. Sikit je. Air kabar air naik. Pandai. Oh, Riko. Kabar banjir naik cakap dalam bahasa Tu kampung. pandai kampung tu. Cakap dah. Oh, dah cakap banjir dah naik je. Ewang bukan bagi untuk kampung. Bukan tak apa bawah. Sikit je. Boleh tak?